Okey tuan-puan, selalunya saya ceritakan kelebihan simpan emas. Hari ni tuan-puan saya nak cerita kerugian kalau kita melabur emas. So saya nak cerita sikit 5 kriteria rugi dalam melabur emas tuan-puan. Yang pertama tuan-puan, melabur dalam paper gold. Maksudnya tuan-puan, melabur dalam website ataupun kita boleh tengok saja monitor harga emas, gram emas tuan-puan. Tapi tuan-puan, kita tak dapat gram emas seperti ini tuan-puan. Tak dapat emas fizikal macam ini tuan-puan. Itu sangat bahaya tuan-puan. Rugi dalam tangan tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, beli emas pelaburan di kedai emas tuan-puan. Tak boleh tuan-puan. Kalau kita nak beli emas ni tuan-puan, kita beli emas di syarikat yang pengeluar emasnya terbesar, iaitu syarikat Public Gold, yang menjual dinar ataupun gold bar tuan-puan. Sebab emas yang terbaik adalah emas 999, iaitu emas pelaburan. Yang ketiga tuan-puan, beli emas yang susah nak digadaikan tuan-puan. Contohnya 0.001 gram. Yang viral di TikTok sekarang ni tuan-puan. So tuan-puan tak perlu pun beli di situ tuan-puan. Yang keempat tuan-puan, beli barang kemas untuk melabur tuan-puan. Ini tidak sesuai. Sebab apa? Barang kemas ni barang perhiasan untuk wanita, untuk pakai tuan-puan. Barang kemas ni 926 untuk perhiasan saja tuan-puan. So kalau tuan-puan untuk melabur, tuan-puan boleh pilih dinar ataupun gold bar tuan-puan macam ini. So kedua-dua item ni sesuai untuk pelaburan untuk jangka masa panjang tuan-puan. Yang kelima ni tuan-puan, sangat orang selalu buat tuan-puan, beli emas dari individu yang tidak dikenali dan kita tak tahu apa pangkalnya. Maksudnya kalau kita beli dekat emas dekat dia tuan-puan, kalau hilang ataupun emas itu tidak tulen, so dia tidak bertanggungjawab dengan kerugian itu tuan-puan. So tuan-puan, kalau tuan-puan nak pilih emas yang terbaik tuan-puan, pilih Public Gold dan pilih dealer aktif Public Gold tuan-puan. Semoga bermanfaat. Nak mula menabur emas, tekan link di bio saya.